saya VIRALKAN di Twitter kerana diminta oleh keluarga pihak sana. Isteri pertama ASLAM bersuara. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selepas sekian lama berdiam diri, akhirnya isteri pertama Aslam tampil membuka mulut mengenai isu rumah tangga yang tular. Umi Shah, yang juga madu kepada pempengaruh Marissa Dania, tampil menjelaskan keadaan sebenar selepas mendakwa dirinya menjadi mangsa fitnah dan kecaman yang berterusan di media sosial. Menurut Umi Shah, dia sebenarnya tidak pernah mahu masuk campur dalam urusan rumah tangga suaminya dengan pihak sana. Namun, keadaan menjadi semakin teruk apabila pelbagai fitnah dan hinaan dilemparkan sehingga melibatkan anak-anaknya. Umi Shah turut mendedahkan sebab sebenar dia pernah memuat naik isu tersebut di Twitter sebelum ini. Jelasnya, tindakan itu bukanlah atas kehendaknya sendiri. Sebaliknya atas permintaan keluarga pihak sana untuk menghentikan hubungan tersebut. Di sini saya tegaskan, sebelum ini, kenapa saya viralkan di Twitter perkara tersebut kerana saya diminta oleh keluarga pihak sana dengan harapan hentikan hubungan mereka. Di sini saya perbetulkan, saya pernah bercerai dengan suami semasa kejadian hubungan sebelum kahwin berlaku. Saya dilafaz taklid yang mana disebutkan, kalau kau bercakap pasal ini lagi kita bercerai, yang mana kejadian waktu hubungan itu terjadi.